kita. Sebagaimana suami jangan guna kekuatan kaki tangan untuk isteri-isterinya. Nah, kalau bahasa nak terajang tonggeh dapur. Nah, ni terajang bini dia. Lepas muka bini dia. Tangan hok gaus seming. Berkutuk kali tangan. Nah, bini pipi ni duk berasa sokmo ni malam-malam ni. Nampak Hazelin Snow. Tak. Nah, nak suruh lembut. Laki tangan macam ke polong tangan. Dah duk main seming. Nah, khapang itu. Jeng muka kawan tu. Nah, muka comel jadi uduh. Dah kalau hok dak comel, kau jeng muka. Dia rasa nak tapak peti sejuk. Betul tak? Bagi tapak muka dia. Nah, lagi pula haram berdosa kalau pukul muka. Betul tak? Nabi haram. Nak marah sangat betul lah salah bini kita biar tu aku sakit hati sangat. Dah tu aku tapak ah. Nah, apa rebeh muka kawan tu. Nak lokang ni kan. Gigi tualang betul masuk. Tak boleh kunyak. 2 bulan ada kunyak. Mu nak bahang abang dia. Apa pergi bahang dia puang tu. Betul tak? Ajak abang dia kocok. Wakil. Adikmu lah bini aku kerah kepala sangat nak ajak aku kocok tapi dia kau puang. Aku tak mau aku nak mung gati. Tak. Baru dia tahan kiri. Nah, ni bahang bini. Sepak apa tu? Tak apa sampai lebang hitang ni. Nah, apa jalan mepeh bini. Nanti bahasa jahat. Tengok ni orang soleh berkat. Nah, rimah pun tolong dia. Apa? Kuat sabar. Ingat nak tumbuk tali besing. Nak tapak peti sejuk. Dah mu gagah ingat. Nak rasa nak sepak, nak terajang tonggeh. Tak. Leh. Waktu baik bubut tengah lapor. Bini kata apa bang? Aku rasa nak terajang mung, ustaz dawi, terajang tonggeh. Mu nak tonggeh ke mu nak mung? Tak apa tonggeh. Terajang tonggeh. Nampak biar berusung pulak ketuk lelaki. Cabut ni buku lali. Ada mu bekeng ada blok ibah terajang itu mu tu jatang pada. Ini mu tu puang lemah lembut. Ada pula gitu terajang sepak gitu. Jadi jahat lagu mana pasal buat gitu.